adakah Nabi Nuh itu adalah bangsa Melayu? Sebenarnya Nabi Nuh alaihissalam adalah pembuat kapal yang pertama. Itu dakwaan lah. Oh, dakwaan, okey. Dakwaan sekian profesor yang mengatakan orang-orang belajar buat kapal dengan orang Melayu belajar kapal buat dengan orang Phoenician. Manalah pengkaji bebas yang tak bebas apa semua cuba mengeluarkan model-model Medan Berahi berdasarkan bacaan dalam hikayat Hang Tuah. Medan Berahi hanya dalam hikayat Hang Tuah saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama lagi dalam rancangan podcast Iris di luar kotak. Agak lama kita tak bersiaran, saya rasa lebih kurang 2 bulan kita tak bersiaran, kita beristirahat sebentar sebab banyak projek-projek kajian yang kita sedang jalankan. Cuma hari ini kami terpanggil lah untuk membincangkan satu isu yang saya rasa agak penting, tapi ramai orang seolah-olah macam tak kisah sangat lah tentang isu ini. Banyak isu yang tengah berlaku sekarang ni kat Malaysia. Isu apa? Antarabangsa. So nanti sebelum isu ni mungkin saya perkenalkan hari ini saya Ashraf Farid selaku kita punya moderator lah untuk pembincangan kita pada hari ini, dan saya bersama dengan saudara Fahmi Baharudin, Ketua Jabatan Kajian Iris Institute. Beliau merupakan pengkaji kepada beberapa buah laporan Iris tentang kajian tentang Melayu. Contoh macam kat depan ni, kalau kita tengok ni Mukadimah Perjuangan Melayu. So beliau antara pengkaji lah, mengkaji buku ini. Diterbitkan hampir saya rasa 10 tahun lepas lah buku ni, Mukadimah Perjuangan Melayu. Beliau penulis. Beliau antara salah seorang penulis. Saya pun menulis juga dalam ni. Tapi beliau ketua pengkaji ya. Dan juga beberapa lagi kajian lah, contoh macam daripada 500 sebelum Masihi sampai 2016. Ambil sebenarnya lah Sungai Batu punya penemuan masa tu. Sungai Batu. So industri ada buku lain saya rasa IPE, ekonomi identiti politik dan ekonomi Melayu, politik antarabangsa Melayu. Tu menang anugerah buku negara kan dalam bidang tu. Walaupun mungkin boleh kita question kandungan dia. Dan juga ada juga buku terbaru lah, Pembandaran Kolonial. Dan kemudian di depan saya ni tetamu jemputan kita yang segak bertanjak hari ini. Beliau saudara Osman, merupakan penulis buku Nahkoda. Perkenalan saya dengan beliau ni, beliau banyak menjalankan kajian-kajian tentang perkapalan Melayu lah, kan, teknologi, sejarah dan sebagainya. Dan agak lama, saya rasa lebih kurang 10 tahun ada bergelumang dengan minat dalam dunia perkapalan Melayu ni. InsyaAllah paling awal lah 2016 lah. 2016 lebih kurang waktu kita tulis buku ni kan, 2016 betul. Saya masih tahun akhir di universiti, degree. Masa tu saya bidang fizik. Jadi disebabkan bidang fizik, saya suka melihat kepada teknologi Melayu dululah. Masa tu banyak tengok Chris kan, kaji secara santai saja. Macam mana boleh timbul minat tu? Dia memang dipupuk ke atau macam ramai orang mulakan kajian, melakukan kajian berdasarkan problem statement kan. Tapi saya bergerak untuk mengkaji berdasarkan curiosity. Hanya kerana ingin tahu, itu saja. Jadi masa tu saya kerap mempersoalkan lah apa yang saya baca. Kan, saya dengar ada berita dan sebagainya mengatakan bahawa kapal Melayu ni dibina tanpa sebarang paku. Hanya kayu sahaja. Jadi benda tu menyebabkan saya mempersoalkan, adakah benar dakwaan sedemikian? Ini yang sebenarnya kita nak bincang pada hari ini. Satu isu yang baru minggu ini viral, saya rasa viral lah. Agak viral teruk. Macam-macam keratan akhbar ada kata kapal Medan Berahi. Ada kata macam-macam dakwaan lah.
So sampai untuk kata boleh terbang. Kita pun tak tahu. so untuk audiens yang baru mendengar podcast ini, ini sebenarnya merujuk kepada satu penemuan baru-baru ini, rangka kapal. Betul. Rangka kapal yang dijumpai di Melaka. Kan? Jadi orang tertanya-tanya rangka kapal ni rangka kapal apa, dan banyak menimbulkan persoalan. Macam mana saudara Fahmi melihat benda ni? Kalau kita, Apakah boleh kita berikan apa gambaran tentang penemuan kapal yang berlaku di Melaka ni? saya pun bertanya kepada beberapa penyelidik yang saya pernah hubungi sebelum dalam dunia perkapalan dan maritim Melayu lah. Tapi kebanyakannya mengambil sikap untuk tidak memberi sebarang sikap dahulu dan melihat kepada perkembangan berita tersebut lah. Agak menarik kalau kita lihat kenapa tiba-tiba viral ataupun menjadi perbincangan dalam semenjak seminggu ke 2 minggu ni kan. Mungkin kalau kita lihat dari satu sudut atau satu angle lah, mungkin pada masa ni sudah ada kesedaran bagi saya lah, mungkin sudah ada kesedaran bagi orang Melayu sendiri untuk kembali membincangkan tentang sejarah bangsa mereka lah. Sebelum ni mungkin kesedaran itu tak berapa menonjol kan. Tetapi mungkin semenjak melihat kepada perkembangan politik dan sebagainya, mungkin sudah ada wave ataupun gelombang untuk orang Melayu membicarakan tentang sejarah kan, dengan perkembangan media sosial dan sebagainya. Saya rasa sebelum ni mungkin kalau timbul pun kisah kapal ni dalam 5 tahun ataupun 10 tahun sebelum ni, mungkin tak berapa mendapat sambutan kan. Tetapi sekarang ni mungkin dah ada perubahan kepada cara fikir orang Melayu sendiri untuk melihat kepada sejarah mereka lah. Itu satu angle lah. Yang kedua, mungkin kita pun tak boleh bagi saya membuat kesimpulan terlalu awal lah tentang perjumpaan kapal ni. Mungkin ada pandangan lah, nama Benam Berahi sebagainya. Kita pun menunggu apa hasil daripada penemuan ni, dan kita berharap pada penyelidik yang terlibat supaya boleh presenting ataupun membawa idea ni kepada peringkat nasional lah, supaya kita boleh gunakan ini sebagai satu potensi yang kita boleh upayakan untuk menjadi satu kesedaran pada bangsa kita lah. So Usman melihat kepada penemuan ni, saya rasa sebagai pemerhati dalam bidang perkapalan, sejarah Melayu dan sebagainya, macam mana saudara mula-mula melihat tentang berita yang keluar tu? Kan mestilah kita, kalau saudara saya rasa dah follow benda ni lama kan, dah banyak, dan ada beberapa penemuan lain yang sebenarnya signifikan juga. Contoh macam penemuan kapal Sungai Batu di Kedah yang lebih lama kan, abad sebelum Masihi lagi dikatakan. Jadi bagaimana saudara melihat penemuan ini dan pandangan awal terhadap penemuan ini? Sejak dulu lagi sebenarnya isu mengenai kapal dan adakah Melayu ini adalah satu bangsa maritim, keagungan dan kehebatan Melayu dalam bidang perkapalan dan pelayaran menjadi satu polemik. Kan, polemik yang tak berhenti sampai sekarang adalah Benam Berahi lah. Kan. Dan dia sekadar orang kata disebabkan kita tidak ada bukti artifak yang mengatakan bahawa ini kapal kita, begini kapal kita kan. Contoh kita sebut jong. Kan, tak ada siapa boleh dengan yakinnya mengatakan model jong sebenarnya begini. Jong ni apa? Mungkin kalau audiens kita yang... Jong adalah sebuah kapal besar, sebuah kapal Melayu, perahu Melayu bersaiz besar, 50 meter ke atas, dan boleh memuatkan 100 anak kapal dan 1,000 tan. Maknanya kapal bersaiz besar untuk tujuan kargo, pengangkutan dan sebagainya, perdagangan jarak jauh. Jadi itu jong. Maknanya satu kapal yang dah lama sebelum zaman Melaka lagi. Sebelum zaman Melaka, 1400, 1300. Sebuah kapal yang besar yang dah lama sebelum zaman Melaka lagi. Bahkan Kuala Lumpur pun sebelum itu lagi. Pada awal Masihi, abad pertama, abad kedua Masihi. Mungkin boleh cerita sikit kat audiens Kuala Lumpur tu apa? Apa saya cerita dulu pasal polemik. Pasal polemik apa yang berlaku. Jadi polemik yang sebelum ni banyak berlaku pasal polemik Benam Berahi. Kan. Setiap pengkaji, penyelidik cuba mengeluarkan, malah pengkaji bebas yang tak bebas apa semua cuba mengeluarkan model-model Benam Berahi berdasarkan bacaan kan, dalam hikayat Hang Tuah. Benam Berahi hanya dalam hikayat Hang Tuah saja kan, sedangkan hikayat Hang Tuah tu pun sejarawan tidak menjadikan dia sebagai sumber sejarah kan.
Apatah lagi model di dalam tu sukar untuk kita nak merealisasikan dengan model yang sebenar. Kerana ada sedikit pencagahan fakta dengan timeline sejarah dan sebagainya. Okey. Tetapi bila penemuan bangkai kapal di Pulau Melaka diumumkan di media, polemik bertambah-tambah. Okey. Polemik mengenai perahu Melayu bertambah-tambah. Setiap orang berlumba-lumba untuk menjadi juara, untuk mengumumkan ini adalah kapal apa. Berlumba-lumba mengeluarkan naratif masing-masing mengenai kapal tu kapal lah. Perahu dan pelayaran Melayu. Kan? Orang Melayu belajar daripada Phoenician. Orang Melayu mengajar Rom pasal kapal. Bila masa diorang jumpa? Kan? Bila masa diorang jumpa nak belajar pasal kapal sebagainya? Kan? Orang Rom belajar kapal dengan Melayu, buat kapal. Itu dakwaan lah. Oh, dakwaan, okey. Dakwaan sekian profesor kan, yang mengatakan orang Rom belajar buat kapal dengan orang Melayu belajar kapal buat dengan orang Phoenician kan. Jadi dan ramai lagi orang penyidik-penyidik lain yang mengeluarkan naratif masing-masing berlumba untuk menjadi juara di dalam isu ni. Kan. Macam saudara Fahmi cakap, kita kena tunggu sehingga laporan lah kan, hasil penyelidikan daripada Perzim. Jadi sekarang ni sebenarnya tanggungjawab terletak pada Perzim. Kan? Jangan biarkan polemik ini berlanjutan. Okey. Perzim sendiri perlu keluarkan satu kenyataan yang tuntas apakah penemuan yang mereka temui. Dengan merahsiakan, dengan tidak mengumumkan secara detail dengan sebenar apakah penemuan, menyebabkan timbul spekulasi yang berbagai-bagai. Bahkan Ketua Menteri Melaka sendiri mengatakan bahawa perahu ini mendam berahi. Okey. Penemuan bangkai Melaka di bangkai kapal itu adalah sebuah mendam berahi. Sebenarnya itu jauh lah kalau kita nak comparekan, nak mengatakan bahawa itu adalah mendam berahi. Jadi ini satu tanggungjawab akademik dan juga tanggungjawab moral, sosial dan sebagainya supaya benda tak berlanjutan. Kita takut apa? Dia akan jadi macam polemik mendam berahi sebelum ni. Polemik mendam berahi sebelum ini sehingga ada pengkaji bebas yang sanggup invest sekian RM20,000 membina satu model kapal mendam berahi yang mana kapal tu kalau jadi kapal pun dia bukan kapal. Dia tak akan boleh berlayar. Kan? Dayung dekat perut. Dayung tu banyak-banyak dekat perut kapal. Macam mana nak berlayar masuk dalam air dah tenggelam. Macam mana nak mendayung? Kan? Kedudukan layar pun tidak menginginkan pun angin. Angin pun tak sudi nak tiup kapal tu. Okey? Maknanya dan model tu dia angkat, dia letak di muzium di negeri Melaka. Which is satu kesalahan yang bagi saya yang fatal lah. Maknanya kenapa sebuah muzium yang sepatutnya mengangkat satu artifak, satu fakta sejarah yang benar, mengangkat satu model yang dongeng. Saya kata dongeng lah kan. Tapi kita akan masuk kepada part itu, bincang tentang model dan juga ilmu perkapalan Melayu. Cuma saudara Fahmi, saya difahamkan bahawa penemuan ini, kalau ada satu paper yang ditulis pada tahun 2020 4 tahun yang lepas. Mungkin boleh ulas sikit mengenai penemuan ini. Sebab penemuan ini sebenarnya ada disusuli penemuan yang sebelum itu. Perjumpaan maksudnya jumpa bangkai serpihan kayu yang dikatakan bangkai kapal tu. Mungkin boleh macam mana penemuan itu? Yalah, kebetulan bila kita berbincang tentang polemik ni, saya terjumpa satu paper lah tahun 2020. Ini mungkin semua pun tahu. Tentang bagaimana di kawasan yang sama juga, yang kawasan berhampiran dengan penemuan bangkai kapal tersebut adalah penemuan duit shilling zaman Sultan Mahmud, tak silap saya, tahun 1400. Dan kemudian ada juga jumpuan seramik-seramik tembikar Cina yang ada di kawasan tersebut. Bagi saya penemuan ni tak pelik lah. Dia bukan satu benda yang kenapa ada benda-benda di kawasan ni kan. Kawasan tu apa sebenarnya? Maksudnya kawasan tu memang kawasan pelabuhan lama Kerajaan Melayu Melaka di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa yang dulu Pulau Jawa, sekarang tak pasti ada lagi tak Pulau Jawa tu, tetapi sekarang telah ditambak dan jadi sebahagian Bandar Hilir lah. Nak mengatakan bahawa sebenarnya di kawasan Bandar Melaka atau Bandar Hilir dahulu merupakan kawasan pelabuhan yang sibuk. Yang ada buktinya, kita jumpa bangkai kapal, kita jumpa duit shilling, kita jumpa tembikar dan sebagainya.
Dan benda tu bukanlah satu pertemuan yang memelikkan kan, membuktikan bahawa selama ini kita pegang Melaka telah menjadi pusat perdagangan antarabangsa bukanlah satu dongeng, tapi satu fakta yang sepatutnya kita mengambil ilmu daripada situ. Itu satu. Macam Usman tadi Usman sebut tentang, saudara Usman sebut tentang modeling. Saya kita pernah melihat yang beberapa, kalau di dokumentari dan sebagainya, kebanyakan pengkaji-pengkaji tentang arkeologi dan sejarah ni, bila mana dia jumpa dengan satu penemuan, dia akan cuba untuk first kali dia nak faham modeling. Modeling ni maksudnya yang saya faham gambaran lah tentang kawasan itu, bukan saja tentang penemuan benda tu. Contoh kalau faham kita jumpa ada orang jumpa rangka dinosaur sekian-sekian kan, dia dah boleh buat modeling macam mana rupa dia, saiz dia dan apa dan sebagainya. Dan bukan dinosaur aja kan, kalau dia jumpa serpihan macam tamadun Inca lama, dia dah boleh replicate dalam bentuk bandar kan, besar dan sebagainya. Cuma dalam kes ini spesifik ni, saya rasa kita belum jumpa lagi modeling apa kan sepatutnya. Kapal tu dia mungkin jumpa beberapa serpihan bahagian-bahagian kapal. Tetapi modeling tu kalau berdasarkan pemerhatian saudara, sepatutnya macam mana dilakukan, ataupun mungkin dia dah lakukan ke? Okay, untuk modeling tak mudah. Tidak semua orang boleh melakukan modeling tertentu bagi fosil dinosaur. Kan? Melakukan model tertentu bagi perjumpaan mineral tertentu di dalam tanah. Okay? Untuk memodelkan mineral dalam tanah perlukan ilmu, disiplin seorang geologis. Okay? Jadi untuk memodelkan perahu pun perlukan ilmu. Orang yang berkelayakan, yang mengetahui jenis-jenis perahu Melayu dan tahu serpihan ni mewakili apa. Okey. Dia tidak boleh tengok jumpa bangkai tu dia pun compare dengan model perahu Eropah. Lain. Okey. Bukan perahu sama. Kan ada orang buat perahu Melaka, dia buat perahu Belanda. Inilah kehebatan perahu Melaka. Model perahu Belanda. Macam Flor de Lama lah di Melaka. Kita kena faham, kita adalah tamadun maritim. Okey. Peradaban kita bukan tumbuh di atas gunung. Tumbuh di pesisir pantai. Kerajaan-kerajaan kita tertegak di pesisir pantai, di tepi-tepi laut. Dan orang Melayu, dia tak akan naik, dia tak akan berjalan kaki selagi ada perahu. Dan setiap kawasan air, daripada hulu sungai sehinggalah ke laut lepas, semua ada perahu yang pelbagai berdasarkan tugasan dan fungsi masing-masing. Itu yang kita orang Melayu terlepas pandang. Bila kita cakap perjumpaan kapal, kita tengok Eropah. Kita tengok Pirate of the Caribbean. Sebab mereka dah berjaya model kan. Bukan sahaja memodelkan, naratifkan dalam media arus perdana, dalam movie dan sebagainya, bahawa mereka adalah satu tamadun bukan sahaja di darat tetapi juga menguasai maritim. Kita ketinggalan dari sudut itu, bukan sahaja dari sudut memasarkan ideologi peradaban kita, tapi juga ketinggalan dari sudut mengenali jati diri kita sendiri. Bila kita tengok pada jati diri kita, kita pandang Eropah, kita pandang Jepun, pandang China. Kita tak pandang diri kita sendiri, kapal-kapal yang kita ada. Dah banyak sebenarnya penemuan-penemuan seperti perahu Pontian dan sebagainya. Cuma sebelum ni penemuan-penemuan banyak kepada perahu-perahu, orang kata apa? Kecil. Perahu-perahu lesung, perahu sago, perahu-perahu sungai. Jadi penemuan bangkai kapal di Melaka ni, Pulau Melaka ni, satu penemuan yang besar, yang signifikan, bahawa dia adalah satu penemuan bangkai kapal perahu yang besar. Sekiranya benarlah berdasarkan dakwaan 50 meter ke atas. Okey. Itu memang perlu Perzim betul-betul perlu establish fakta-fakta tersebut. Okey. Metod-metod yang digunakan. Betul. 50 meter ke atas berdasarkan apa? Ada tak gambaran drone? Drone bukannya movie punya drone saja. Bukan picture saja. Drone tu analytical drone. Okey, yang boleh menisbahkan kalau bukaan kapal begini, panjangnya berapa? Ada nisbah dia. Okey? Jadi itu semua perlukan ilmu untuk kita memodelkan. Tidak bolehlah kita jumpa gini-gini, kita pun panggil seorang 3D modeler kan, daripada universiti sekian-sekian, buatkan satu model. Alamak, encik,
baru jumpa satu papan nak buat model apa. Tengoklah kapal Eropah tak boleh. Tak edit lah. Tak jadi. Setiap itu saya cakap, sorry masa banyak sikit. Okey. Macam dakwaan orang Melayu belajar mengajar Rom buat kapal, belajar definition. Sebenarnya setiap bangsa di seluruh dunia memiliki kearifan tempatan yang tersendiri. Okey, kita selalu cakap kearifan tempatan. Dia bukan hanya orang Melayu saja yang buat kapal ni. Setiap bangsa memiliki kearifan tempatan yang sendiri. Sebab itulah apabila kita melihat kepada tamadun Cina, kapal mereka dibina lain, berbeza dengan kapal Melayu dibina. Kaedah pembinaan. Begitu juga dengan kapal di Eropah, di Rom, di Arab, di India. Setiap region, kan, walaupun setiap region berjiran akan berkongsi teknik pembuatan kapal. Di Laut Mediterranean misalnya berkongsi teknik pembuatan kapal yang sama sebab mereka berjiran dan bersebelahan. Kan? Di Nusantara, di Asia Tenggara berkongsi teknik pembuatan yang hampir sama, dan sekiranya kita zoom in lagi akan nampak perbezaan juga pada setiap teknik pembuatan kapal. So, kalau tradisi tamadun Melayu ini, apakah ilmu atau kelebihan yang mereka ada? Sebab saya difahamkan kalau kita membaca sejarah, tamadun Melayu ini adalah antara pioneer awal ataupun perintis awal dalam dunia trading, perkapalan dan sebagainya, jauh sebelum tamadun-tamadun lain boleh untuk membina kapal-kapal yang besar. Seperti contoh ada catatan daripada China, Kuala Lumpur, kapal-kapal daripada Kundun yang dikatakan besar dia sampai 100 meter, yang boleh ada bawa 1000 tan dan sebagainya. So ini semua kapal-kapal besar yang pada waktu itu dikatakan tamadun Cina sini selepas kurun ke-11 barulah mereka ada teknologi tersebut. Mungkin apa yang spesifik tentang kehebatan ilmu perkapalan Melayu? Okey, di sini kita kena asingkan sedikit beberapa orang kata kategori lah. Pembuatan kapal, kita katakan pertukangan kayu untuk sebuah kenderaan air, kan. Macam saya cakap ada kearifan tempat sendiri. Tetapi berbeza dari sudut pelayaran. Pembuatan layar. Pembuatan layar, orang pertama yang mula berlayar menggunakan layar adalah orang Melayu. Ia adalah orang Melayu. Sebab apa? Sebab kita tengok kepada tamadun China, India, Eropah dan sebagainya, mereka bukanlah tamadun maritim. Okey? Tapi kita boleh cerita kemudian, orang kata Portugis maritim, kan? Itali maritim. Kita boleh bincang kan bagaimana dikatakan sebagai tamadun maritim. Jadi kebanyakan mereka semua sebenarnya menguasai daratan. Lebih menguasai daratan berbanding lautan. Konsep dia. Sekiranya kita melihat kepada Nusantara, kepada alam Melayu, okey, kepada alam Melayu yang terdiri daripada banyak ribuan pulau-pulau, kepulauan, geografi kita lah. Geografi. Dan kita nak menziarahi saudara kita di seberang sana, tak boleh menggunakan kenderaan darat. Mustahil. Dia kena naik kapal, naik kenderaan air, perahu. Bila naik perahu, ombak besar. Sebab apa? Kita terdedah dengan dua laut yang besar. Okey, Laut Cina Selatan dengan Laut India. Yang gelombangnya besar. Angin pun kuat. Berbeza dengan Laut Mediterranean yang hanya sekali-sekala saja bila datang ribut baru laut besar. Kalau tak, dia akan laut dia tenang. Okey. Laut di Kepulauan Melayu ni, jadi bila dulu pentas Sunda lah. Dulu Kepulauan Melayu ni pentas Sunda. Okey. Kemudian berlaku kecairan ais dan sebagainya. Muncullah menjadi pulau-pulau. Jadi penghijrahan mereka nak bertemu saudara mara dan sebagainya mesti melalui perahu. Dalam di daratan pun banyak sungai-sungai yang besar pun melalui perahu. Suatu orang Melayu ni dia takkan ke mana-mana berjalan kaki kecuali ada perahu. So Hami melihat kepada macam kajian-kajian yang saudara jalankan terhadap politik ekonomi Melayu, terutama ketika zaman Melaka, kita melihat ada satu dominasi dari sudut orang Melayu sendiri menguasai pengumpayaan maritim ini. Maksudnya kita pengumpayaan maritim yang saya sebutkan ini, dia menguasai bukan saja dari aspek pembuatan kapal tetapi dari sudut aspek ekonomi, perdagangan, dan establish satu rule of law ataupun sistem undang-undang sendiri yang ada.
Dan macam mana saudara melihat pengupayaan maritim orang Melayu satu ketika dahulu sebelum adanya penjajahan datang dan lihat pada kajian-kajian yang dilakukan? Kalau kita boleh lihat secara gambaran je lah kan, kita tidak mengukur pencapaian maritim Melayu ni daripada sekadar kapal. Sebab tu saya lihat dalam buku Identiti Ekonomi dan Politik Melayu ni, kita mengukur juga dari sudut apa kekayaan yang kita telah garap daripada dunia maritim ni, satu. Yang kedua, kita melihat apa sistem yang telah diwariskan dari sudut undang-undangnya, pentadbiran. Atau kalau saya bagi contoh di Melaka contohnya, bagaimana Melaka boleh jadi satu pelabuhan antarabangsa adalah kerana dia ada keupayaan untuk menyimpan barangan. Dikatakan ada gudang-gudang untuk menyimpan barang-barang ketika musim yang memerlukan kepada perlindungan dan sebagainya. Ada sistem pentadbiran yang teratur. Adanya, kalau istilahnya preferential tarif, yang hari ini kita bincang pasal tarif lah. Ada tarif juga dikeluarkan. Pada zaman tu Melaka sendiri ada sistem tarif yang berbeza-beza. Negara yang untung untuk dia berdagang, dia akan bagi tarif yang lebih rendah. Tetapi negara yang mungkin dia agak rugi daripada perdagangan, dia akan letak tarif lebih tinggi. Negara yang konsep free trade tu dah ada. Dah ada pada zaman tu. Dah ada zaman Melaka. Menunjukkan sebenarnya ada satu sistem yang datang daripada ilmu Melayu sendiri tentang bagaimana nak menguruskan maritim ni. Kan, bukan sekadar buat kapal, kan, tetapi ada pelabuhan yang boleh kondusif. Dikatakan ada catatan dia kata pada satu masa di Melaka ni ada 2,000 kapal yang boleh masuk pada satu masa. Ini catatan pada zaman dahulu lah. Dan kemudian dikatakan kemakmuran yang telah digarap daripada pengupayaan maritim ni, Bandar Melaka ni dibandingkan dengan pada masa itu di Kyoto ataupun Ryukyu di Jepun, iaitu penduduknya lebih kurang 160,000 orang pada satu masa. Di mana 160,000 orang ini ada 84 bahasa yang dituturkan di Melaka, sehingga jiran sama jiran pun tak boleh nak faham apa jiran kata. Maksudnya kira bandar, kalau compare bandar dunia ni macam New York hari ni lah, kita boleh teramai lah. dia macam satu bandar kosmopolitan antarabangsa pada zaman itu, kan. Tetapi pada masa itu tonggak kepada pengupayaan ni adalah kearifan ilmu Melayu itu sendiri. Bagaimana undang-undang laut Melaka, kan, kita lihat ada hukum kadun Melaka, ada sultan yang ada tenteranya sendiri dalam bentuk laksamana. So kita melihat pembangunan ataupun pengupayaan maritim Melayu ini bukan sekadar dalam bentuk kapal, tetapi dalam satu sistem yang lengkap. Contohnya macam mana zaman dahulu sebelum dikatakan ada kerajaan yang stabil di Nusantara atau alam Melayu ini, ramai lanun-lanun sehingga dikatakan takut untuk pedagang-pedagang Cina berlayar sebagainya, kan. Tetapi bila mana ada kerajaan Melayu yang kuat, boleh menjamin keselamatan pedagang, barulah kemakmuran itu datang. Itu satu sudut, untuk dapat ke tahap seperti itu perlukan kepada sistem ketenteraan yang kuat, kan. Perlukan sistem laksamana yang boleh menjaga keselamatan, boleh memerlukan kepada diplomasi hubungan antarabangsa. So kita melihat kajian ini sebenarnya pengupayaan maritim ini bukan sebagai satu aspek saja, ekonomi saja, tapi datang daripada ilmu. Daripada ilmu tu kita bangunkan segala paksi pengupayaan yang lain, keselamatannya, ketenteraan, pentadbiran, undang-undang, sehingga kita mampu untuk membangunkan satu kemakmuran yang saya rasa pada zaman itu agak hebat lah, kan, kalau kita nak bandingkan dengan apa yang kita capai pada hari ini. So Osman, maksudnya dekat sini, apa yang saya faham tadi, orang Melayu memiliki satu pemikiran ataupun falsafah tertentu, kan, sebab saudara pun tulis buku tentang nakhoda. Maksudnya di sini orang Melayu ada, saya pernah baru ni pergi ke Aceh. Kita diperkenalkan dengan, di dekat Aceh ni ada satu lembaga nama Pekesa, tak ingat saya, Persatuan Cinta Sejarah Aceh, lebih kurang macam itulah. Pekesa ke apa nama dia. Jadi mereka ini speciality dia adalah mengkaji manuskrip-manuskrip Melayu yang lama, dan juga special tentang dia lihat, dia buat dating berapa lama kubur-kubur yang ada di Aceh ni. Tapi yang menariknya, kubur-kubur di Aceh tu kalau diperkenalkan, kita tengok dia ada batu nisan dia tu, dia punya tentang kisah hidup dia tu. So antara yang paling banyak dijumpai adalah berkait dengan nakhoda ni, ataupun saya tak ingat apa title yang digunakan, tapi kebanyakan mereka ni dia ada satu position yang dalam masyarakat dia bukan sekadar seorang pelayar, tapi dia juga alim, dia menguasai ilmu, dan juga ulama dan sebagainya. So kita tengok, menarik satu bentuk manusia yang dilahirkan itu. Mungkin saudara boleh kupas sikit apa sebenarnya dalam kelebihan dan pemikiran orang Melayu lama dulu. Kalau di Terengganu, ada satu pepatah di kalangan orang laut, bukan orang laut, maknanya orang yang berdagang, orang yang menjadi nakhoda. Dia kata
kalau engkau tak cukup 4 tapang. Tapang. 4 tapang. Apa? Jangan mimpi nak jadi nakhoda. Okey. Okey. Jadi bila saya kaji 4 tapang tu apa sebenarnya, dia adalah 4 tapang. Dia macam 4 kaki lah. Maknanya ciri-ciri kesempurnaan insan. Oh, okey. Di dalam buku dia. Ha? Ada dinyatakan dalam buku. Ada, tapi saya tak sebut 4 tapang lah. Okey. Jadi 4 tapang tu di antaranya adalah memiliki ilmu agama. Maknanya dia tahu tentang hukum halal haram di dalam jual beli, kan, di dalam untuk diri dia dan sebagainya. Dan juga di antaranya adalah dia memiliki ilmu silat. Okey. Dan ada dua lagi lah, kan. Maknanya itu pepatah di negeri Terengganu lah. Okay. Nakhoda sendiri adalah satu figura yang besar suatu ketika dahulu. Okay. Di dalam Undang-Undang Laut Melaka, Sultan Mahmud Shah memandatkan nakhoda ini sebagai seorang raja. Raja di atas laut. Jadi setiap nakhoda adalah raja di atas laut. Dan Sultan tidak akan masuk campur urusan yang di atas laut ni. Dia ada autonomi dia lah kat situ. Autonomi. Kerana Sultan cakap nakhoda adalah wakil dia. Kan? Itu disebut dengan jelas di dalam Undang-Undang Laut Melaka. Di perenggan pertama, di bab yang pertama, kan, bila kita undang-undang kan ada definition pertama kan. Memang ada definition. Nakhoda ni apa? Dia adalah raja. Kan? Jadi suatu ketika dahulu yang banyak membuka negeri, yang banyak membuka tanah adalah nakhoda. Macam Vasco da Gama kalau di barat tu selalu Kata guna barat pun pelaya-pelaya. Orang pertama yang menjumpai Pulau Pinang adalah nakhoda. Nakhoda Ragam. Betul. Pernah tengok nakhoda Ragam? cerita Upin Ipin. Upin Ipin. Upin Ipin, nakhoda Ragam mengambil daripada kisah yang sebenar. Daripada kisah yang sebenar, nakhoda Ragam ni dinamakan Pulau Pinang saya Pulau ke-1. Ada catatan sejarah kan daripada sumber lisan orientalis catatkan benda tu kan. Begitu juga zaman dulu peranan nakhoda sangat besar. Di antaranya menyebarkan Islam ke alam Melayu. Okey, yang mengislamkan Merasilu Samudra Pasai tu menjadi Sultan Melikus Saleh adalah seorang nakhoda. Okey, nakhoda Syekh Ismail kalau tak silap. Kan diperintahkan oleh Syarif Mekah untuk mengislamkan Sultan Melikus Saleh. Jadi peranan nakhoda lah, maknanya itu dah Arab. Kemudian Vasco da Gama, Portugis. Kan? Tapi bila kita cakap dekat Kepulauan Melayu, dekat alam Melayu, tak kenal siapa. Siapa nakhoda? Kan? Maknanya banyak kan, yang di antaranya yang awal-awal membangunkan Kuala Lumpur pun adalah nakhoda. Membeli tanah di Kuala Lumpur, bangun Kuala Lumpur. Kan? Jadi dalam buku saya ada sebut 10 tokoh nakhoda yang kita ketengahkan. Okey, di dalam buku ni. Di antaranya adalah Nabi Nuh AS. Oh, jauh tarik. Kapal paling famous di dunia lah. Boleh saya tarik sikit? Okey. Adakah Nabi Nuh itu adalah bangsa Melayu? Ni podcast lain dah ni. Okey, berbalik kepada Rom dan Melayu. Sebenarnya Nabi Nuh AS adalah nakhoda pertama dan juga pembuat kapal yang pertama. Sebelum Nabi Nuh tak ada kapal, tak ada perahu. Nabi Nuh adalah orang pertama yang membuat perahu. Bukan Rom, bukan Melayu, bukan Phoenician, bukan Cina sebagainya. Kenapa saya cakap Nabi Nuh adalah orang manusia pertama yang membina perahu? Itu boleh tengok dalam Al-Quran. Bukan Israeliat, bukan daripada Bible. Kan? Allah suruh Nabi Nuh buat perahu. Nabi Nuh cakap dia tak tahu. Macam mana nak perahu? Sebab apa tak tahu, zaman tu memang tak ada perahu. Dia tak ilmu tentang perahu. Tapi macam mana dia boleh buat perahu? Allah kata, ada dalam buku ni saya quote Al-Quran, dia katakan Nabi Nuh, buatlah
perahu ni ubahan sikit ayat lah buatlah perahu berdasarkan wahyu yang diberikan kepada kamu, lebih kurang macam tu. Okey, maknanya Allah mengajarkan Nabi Nuh AS buat perahu step by step. Jarang kita maknanya kita tak pernah tahu dalam Quran menyebut macam mana cara nak masak nasi. Kan? Macam mana cara nak bina bangunan. Tapi Allah sebut, dia ajar Nabi Nuh satu persatu bagaimana cara nak membina perahu. Dan selepas berlakunya banjir besar, sejarawan mengatakan ketika itu spesies manusia dah tak ada, melainkan spesies yang datangnya daripada dalam bahtera Nabi Nuh. Daripada situlah membiaknya manusia-manusia yang lain di seluruh dunia, dan mereka masing-masing memiliki kebolehan untuk membuat perahu berdasarkan keperluan di tempat mereka. So dekat situ maksudnya sebagai seorang Muslim, orang Islam dan juga orang Melayu sendiri, kita memiliki epistemologi yang sebenarnya luas kalau dikaji dan dicedok balik dengan pengalaman bangsa-bangsa lain dekat dunia. Dan hatta kalau sorot pada kisah Nabi Nuh sendiri, ini satu kisah ketamadunan yang panjang. Cuma melihat kepada cabaran yang ada, Fabi, maksudnya kita tengok dari sudut cabaran sejarah terhadap orang Melayu, terutamanya penjajahan. Bagaimana penjajahan itu menyebabkan orang Melayu yang dulunya orientation dia ke arah luar, maksudnya satu bangsa yang disebut tadi berdagang dengan bangsa-bangsa lain dekat dunia, very cosmopolitan, sangat terbuka, open trade dalam makna trading yang betul, bukan yang monopoli hari ini. Jadi dia satu bangsa yang sangat terbuka. Kemudian penjajahan datang, dan kita boleh tengok polisi-polisi yang dikeluarkan oleh penjajah, antaranya adalah menyekat orang Melayu daripada menghasilkan kapal-kapal yang besar, kan? Dan kemudian dia menjadikan orang Melayu tu dia tak boleh buat kapal besar, jadi makin kecil, dan dia ke arah mendaratkan orang Melayu. Mendaratkan ni maksudnya menjadikan dia bangsa petani, dia tak boleh terlibat dalam trading yang nilai besar. Dan ini menyebabkan satu cabaran yang saya kira secara psikologi orang Melayu, dan dia memberi kesan kepada hari ini. Dan macam mana kita lihat dalam konteks pengupayaan maritim tadi, cabaran yang dikatakan besar ini. Okay, bila mengulas ataupun untuk sambung statement daripada Saudara Ashraf, sebenarnya apa yang berlaku ni memang kita akan ulas daripada kerangka penjajahan lah. Tidak dapat menafikan, ialah kita kata sampai bila kita nak bercakap tentang penjajah. Tetapi kesan yang kita alami sampai ke hari ini adalah kesan daripada zaman penjajahan yang kita alami lah. Mungkin kita biasa ingat dahulu ketika era kolonial British, dasar pesyarah perintah kan, yang biasa orang kongkap, okey, Melayu di kampung, Cina di bandar, India di estate, ataupun Cina di Lombong. Jadi ini walaupun kita lihat dari satu sudut, satu polisi yang satu polisi yang mudah untuk British pemerintah tanah Melayu dengan licin dan sebagainya. Tetapi kalau kita lihat dari satu sudut, kacamata pribumi ataupun kacamata orang asal di tanah Melayu ini, sebenarnya sedang berlaku perubahan yang besar dari sudut orientasi itu. Kan? Kalau dahulu orang Melayu ni berada di kawasan yang boleh ke laut lepas, maritim, dekat dengan sungai, dekat dengan pelabuhan, dekat pesisir pantai. Tetapi dasar-dasar yang ada ni menyebabkan orang Melayu bagi saya telah di genosidekan, dipindahkan ke dalam kawasan pedalaman dengan dia kata orientasi ini adalah kepada pertanian, kan. Dan kalau kita lihat juga contohnya aspek-aspek yang dikatakan kemajuan yang dikatakan dibawa oleh British ke tanah Melayu, contohnya jalan kereta api, kan. Memang dia ada satu sudut positif, dikatakan jalan kereta api ini telah membuka bandar-bandar baru seperti Bentong, seperti Mentakap, ya sepanjang perjalanan kereta api itulah. Dan juga bandar-bandar yang dulu tak ada bandar tapi jadi satu bandar yang orang duduk dan membangun sebagainya. Tetapi kalau kita lihat sebenarnya berlakunya orientasi perubahan dari sudut pengangkutan ini juga menyebabkan telah berlaku satu proses, akhirnya orang Melayu terputus daripada kerautan ataupun maritim ni. Jika dahulu bergantung kepada pengangkutan air, kan, telah berubah orientasinya kepada pengangkutan darat. Jalan kereta apinya, kemudian hari ini kereta, dahulu basikal dan sebagainya, menyebabkan terputus satu identiti yang mereka telah pegang selama beribu-ribu tahun kepada satu identiti baru yang bukan identiti mereka yang sebenar, kan. Kalau kita tanyalah pada generasi hari ini, berapa ramai yang mampu, ada kelebihan untuk berenang di laut contohnya, berapa ramai yang ada kelebihan untuk belayar, kan, berbanding dengan generasi
ketiga, keempat yang lebih awal daripada kita, sudah tentu berbeza kan. Bagaimana kita mungkin tengok laut ni mungkin seminggu sekali je kan. Itu pun sebab nak berjalan kan. Tapi bukan budaya kita tu dengan laut. Orientasi laut itu telah hilang daripada jiwa orang Melayu kan. Mereka melihat laut itu sebagai satu benda yang melimitasikan cara fikir mereka, bukan sebagai satu ini adalah peluang atau potensi yang mereka kena teroka. Berbanding dengan nenek moyang kita dahulu yang telah meneroka, membangunkan kuasa, membangunkan perupayaan dan sebagainya, sehingga kita dah berada pada satu tahap tamadun yang sangat tinggi. Itu yang pertama. Dan kejap kalau kita lihat juga kan, dasar-dasar untuk memaksa orang Melayu daripada memiliki kapal yang besar kepada sekadar perahu yang kecil, sekadar untuk boleh melintas sungai dan sebagainya, juga telah dibuat dalam tempoh ini, menyebabkan hilangnya atau saya boleh kata genetik ataupun rasa mereka dengan laut kan. Tapi kalau kita lihat contohnya, apa bukti orang Melayu sebenarnya ada je keterikatan dengan laut. Kalau kita lihat orang laut di Sabah pada hari ini contohnya, yang dikatakan sebagai stateless kan, bagaimana mereka sangat hidup dekat dengan laut. Dan itulah destinasi yang masih ada kekal dengan jiwa kelautan atau jiwa maritim kan. Tetapi kebanyakan orang Melayu sudah terputus daripada itu. Macam Osman sebut sebelum ni di Terengganu, banyak kalau kita lihat tentang tradisi perkapalan Melayu ini, banyak adanya di Terengganu, di Pulau Duyung contohnya. Dan saudara pun berkelana lama dekat sana kan, melihat pembuatan dan sebagainya. Sehingga kan dikisahkan ada orang-orang daripada Malaysia pun datang buat kajian tentang kapal lama dan memberi sumbangan kajian itu kepada kerajaan negeri mereka, Perancis kan. So kat situ maksudnya ada kelebihan dan disebutkan juga di Terengganu sebelum ini diceritakan ada industri perkapalan dan sebagainya. Tapi sekarang ni saya rasa dah matilah kan industri itu. Dan macam mana potensi yang ada di Terengganu pada suatu ketika dahulu dan saudara melihat benda ni? Okey, pertama sekali sekarang kita tidak dijajah lah. Sekarang kita tidak dijajah bermakna tidak ada apa-apa dasar daripada kolonial yang menekan kita. Tidak ada apa-apa sekatan daripada penjajah yang menyekat kita untuk kita nak pergi belayar ke, untuk kita nak kembali kepada sebuah ketamadunan maritim. Tak ada. Sebenarnya dia terletak balik kepada diri kita, pada bangsa Melayu itu sendiri. Apabila kita sudah merdeka, orang Melayu sebenarnya dia bukan hanya disekat atau didesak dengan polisi atau dasar-dasar penjajah, tetapi mereka juga diasuh. Mereka diasuh dengan pendekatan-pendekatan gaya hidup ideologi yang datangnya daripada Eropah, daripada Barat, daripada penjajah itu sendiri. Yang mana bila merdeka, lahirlah anak baru kan, dengan corak pemikiran yang baru, yang telah pun makin lama sebenarnya yang membawa kita jauh daripada laut adalah orang Melayu sendiri, yang telah pun diasuh meninggalkan laut itu. Contoh kita tengok pembangunan-pembangunan di Terengganu sendiri kan, dahulu menggunakan Pulau Duyung contohnya, banyak menggunakan perahu untuk ke sana ke sini. Kalau pergi ke Kuala Terengganu, ada perahu bot tambang kan, perahu tambang, bawa orang pergi ke Pasar Payang naik perahu tambang tak naik kereta kan. Sekarang dah makin kurang dah orang naik perahu tambang kan, sebab orang Melayu sendiri, orang di Terengganu sendiri, pimpinan sendiri memilih untuk meninggalkan laut. Maaf saya cakap. Okey. Dan di antaranya adalah Jambatan Angkat Kuala Terengganu. Saya anak Terengganu lah. IC saya 11. Bukan saya against Terengganu. Saya lahir pun di Terengganu, di Kuala Terengganu. Okey. Jambatan Angkat. Nak lalu Jambatan Angkat tu perlu bayar RM2,000. Kapal layar mana boleh lalu Jambatan Angkat? Itu sudah pun membantutkan usaha kita untuk memupuk orang Melayu untuk mengenali laut semula. Macam mana orang Melayu nak kenal balik laut dia semula kalau dia tidak berlayar? Dengan hanya boat engine tak mampu, tak boleh. Dalam buku saya cerita hubungan Melayu dengan maritim bukan hanya sekadar ilmu knowledge semata-mata. Hubungan Melayu dengan maritim adalah hubungan dia dengan alam. Bukan sahaja hubungan dia dengan perahu,
hubungan dia dengan angin, hubungan dia dengan laut, ombak, hubungan dia dengan batu-batu di dasar laut, dengan bintang, dengan awan dan sebagainya. Ia hubungan dua hala. Okey? Orang Melayu dulu begitu menghormati alam. Kita sekarang baru nak cakap tentang sustainability. Biodiversity. Itu pun kita cakap pasal sustainability bila Barat cakap. Bila Barat cakap, barulah kita cakap pasal sustainability. Kenapa sebelum ni tak fikir? Kan? Sebelum kapal layar kan. Sekarang ni dah ada kapal layar dalam menggunakan layar. Sekarang ni kapal kargo pun guna teknologi layar. Pakai layar. Kan? Jimat minyak. Sangat jimat minyak, bukan saja jimat duit. Kan? Pencemaran pun kurang. Kan? Jadi apa soalan tadi? So mindset orang Melayu yang berubah. Macam contoh di Terengganu kan, kita ada memiliki orang kata potensi terhadap pengupayaan maritim ini. Kemudian kita mungkin meninggalkan dia, menganggap ada sektor ekonomi yang lagi mungkin soalan ni pada Fahmi lah. Sektor ekonomi yang lebih kaya, yang lebih memberikan kekayaan kepada mereka. Sebab kalau kita boleh contoh, kita ambil contoh negara-negara lain seperti Korea Selatan, dan saya sempat untuk study tentang Korea Selatan. Bagaimana Korea Selatan ini menggunakan, bagaimana dia antara negara producing kapal yang terbesar dekat dunia kalau dulu hari ini, selepas China. Tapi bagaimana mereka mengupayakan industri perkapalan mereka. Kalau kita boleh lihat di dia ada satu filem sejarah yang terkenal lah kan, The Admiral. Nakoda lah kan maksudnya, Laksamana. So daripada filem sejarah itu, walaupun ada orang pertikaian tentang fakta dia dan sebagainya, cuma mereka berjaya menjadikan itu. Kalau kita datang di Korea, ada satu tugu besar Admiral dia tu kan, dan mereka menjadikan itu sebagai ethos ataupun identiti nasional untuk mengupayakan industri perkapalan mereka. Kalau kita lihat di Busan sendiri, saya sempat study bagaimana Korea boleh rising, memotong beberapa buah negara lain dalam industri perkapalan, walaupun pada ketika itu mereka dijajah oleh Jepun. Selepas Jepun keluar daripada Perang Dunia Kedua, tempat-tempat yang Jepun buat kapal itu mereka bangunkan, kemudian mereka mencipta industri. Dan bukan sekadar industri, di Busan itu mereka membina beberapa buah universiti tentang maritim. Dan ini satu model ataupun satu contoh yang kita lihat bagaimana hari ini dia menguasai teknologi perkapalan, pembuatan kapal. Hatta baru-baru ni kalau kita tengok Trump pun, salah satu cara bagi Amerika Syarikat nak berlomba dengan China lah. Sebab sekarang ni Amerika sangat tertinggal dengan China dari sudut pembuatan kapal perang dan sebagainya. So salah satu yang dibuat, Trump datang ke Korea ni untuk JV sama, supaya Korea buat kapal untuk Amerika Syarikat. So macam mana Fahmi melihat pengupayaan itu, benda ini? Sebab kalau kita tengok tadi kan, pada penemuan kapal ni, kebanyakan penemuan kita kita tak banyak penemuan lah, tapi bagaimana kita hendak menjadikan penemuan tu tak sekadar jadi penemuan ataupun jadi artifak di muzium kan? Bagaimana pengupayaan yang sepatutnya kita lakukan terhadap penemuan itu sehingga ia boleh melahirkan industri seperti yang kita tengok di Korea Selatan tu. So, benda ni sepatutnya macam mana yang dilakukan supaya orang kita tak sekadar, istilah dia romantism lah kan, sekadar maksudnya dia tahu kapal, merindui kapal, tapi macam mana ilmu dia, apa sepatutnya yang dilakukan oleh pengupayaan terhadap industri. Pertama, kalau kita lihat contoh Korea tadi kan, bagaimana dia telah menggunakan satu peristiwa sejarah yang mungkin satu peristiwa je lah. Dia menang perang dalam maritim kepada Jepun pada zaman tu, sebagai satu identiti untuk diangkat bahawa Korea ni adalah satu bangsa yang hebat maritimnya. Tapi kalau kita bandingkan dengan sejarah maritim kita, yang saya rasa terlalu banyak lah untuk kita ungkap dalam cerita hikayat dan sebagainya, hatta hikayat Hang Tuah menceritakan tentang kehebatan maritim, kita sebenarnya ada sumber ethos yang lebih besar, lebih luas daripada itu kan. Tetapi itulah, kita terperangkap dengan bila kita melihat sejarah itu sebagai satu bentuk yang sekadar untuk diinsafi, sekadar untuk kita berangan-angan dikagumi, kita pernah mencapai satu tahap. Tapi macam mana kita menggunakan itu, sepatutnya persoalannya adalah sepatutnya bagaimana kita menggunakan itu sebagai satu pemacu untuk kita membangunkan kuasa kita pada hari ini kan. Bagaimana Korea yang menggunakan satu peristiwa itu, dia diangkat sebagai satu ni, sepatutnya kita menggunakan sumber sejarah kita dalam maritim, perkapalan, kelautan dan sebagainya
untuk kita angkat satu projek nasional kan. Saya rasa lah hari ni kita lihat contoh apa yang berlaku, contohnya yang berlaku di Serai Batu. Kenapa walaupun pertemuan itu telah mengubah banyak benda tentang bagaimana kita melihat sejarah Melayu tu, tetapi kenapa hari ini seolah-olah tidak ada kesinambungan di situ. Hatta saya boleh jangka apa yang akan berlaku di Melaka penemuan ini jika tidak diangkat dengan betul, sekadar akan jadi satu noktah dalam jurnal ataupun sekadar buku yang dikeluarkan, tetapi tidak diangkat sebagai agenda yang dikongsi bersama oleh satu bangsa tu. So saya rasa perlu ada satu movement ataupun perlu ada satu kesedaran untuk kita angkat penemuan sejarah perkapalan ni, maritim kita ini sebagai satu agenda yang dipegang bersama, ataupun saya boleh kata agenda nasional lah kan, yang melahirkan satu kehendak bagaimana kita, di situlah kita akan bangunkan ilmu perkapalan kita. Kita akan bangunkan universiti yang mengikut epistemologi ilmu perkapalan Melayu, bukan sekadar ambil daripada barat. Kita akan bangunkan anak-anak muda, tenaga-tenaga baru yang berkemahiran, berinovasi dalam perkapalan. Kita akan bangunkan infra yang sesuai untuk tu, pelabuhan dan sebagainya. Syabas baby. Kan? Dan kita, yalah, ini satu mungkin satu projection ke hadapan lah kan. Bandar-bandar perkapalan seperti di Busan, Korea, patut kita pun ada bandar maritim seperti itu di Kuala Terengganu contohnya. Ada polisi itu yang patutnya kita bangunkan, dan kita bangunkan industri yang boleh support kepada pembangunan maritim ni, sehingga kita boleh jadi contohnya pengeluar kapal. Bukan sekadar pengeluar kapal kargo, tetapi contoh dalam teknologi lain seperti persenjataan. Kan, hari ini mereka dominate dalam maritim, dalam teknologi ketenteraan maritim. Kita pun patut boleh ke situ kan. Yalah, kita ada ruang ataupun potensi yang cerita tu ada tidak kan? terhad. Kita ada sumber yang banyak. RE sebenarnya contohnya lah, kalau kita nak ungkap, kita ada sumber tenaga yang boleh kita gunakan untuk bangunkan kapal. Bukan kita boleh innovate daripada layar sebagainya pada tenaga kapal yang lebih maju kan. Tetapi dia perlu satu kehendak yang kuat lah kan. Dia bukan sekadar kehendak satu kelompok saja, tapi dia perlu dikongsi oleh satu bangsa ni. Dan perlu kepada pendidikan. Saya rasa lah kena memulakan pendidikan lah, mengubah mindset semua orang untuk sama-sama menyokong ke arah inilah. Dan betul lah, benda ni kalau kita lihat dia tak boleh berlaku secara paksaan. Artificial lah, betul. Artificial macam contoh kita nak buat dasar dan beberapa benda yang berkait dengan maritim. Benda ini akan berakhir sekadar kita menjangkakan berapa hasil yang kita dapat dari sudut ekonomi saja, betul. Dan industri. Dan orientasi modal pembangunan maritim ini banyak berorientasikan industri seperti kita lihat pada negara-negara lain kat dunia. Dan benda ni akan bersifat sementara dan juga artificial. Maksudnya dia kehendak tu dia tak datang daripada masyarakat itu sendiri. Dan kalau kita tengok secara geografinya kita pada hari ini kan, macam kita yang ada potensi Selat Melaka dan sebagainya, dan Semenanjung ni banyak kalau kesan daripada penjajahan menyebabkan dia tak begitu untuk mengupayakan kawasan laut dia kan, dia mengabaikan, betul. Macam contoh kita buat dari aspek contoh keselamatan kan, kita mappingkan kawasan geografi Malaysia ni sebenarnya kawasan laut dia lebih luas daripada darat ni. Maksudnya jauh lagi nak dijaga, bukan sekadar jaga darat. Tetapi kalau kita lihat dengan ancaman di Laut Cina Selatan, ancaman di Selat Melaka, berapa banyak yang kita spend untuk meletakkan kapal-kapal kita untuk menjaga kawasan perairan kita. Dan ini menunjukkan satu mentaliti kita terhadap pengupayaan dalam industri maritim ini. Macam Osman sendiri kan, maksudnya kalau kita pergi bersebut tentang kehendak ni, orang Melayu sendiri pada hari ini secara realitinya lah kita tengok kan, kita dah terputus dari sudut hubungan dengan laut ni kan. Banyak perkara yang kita dah terputus, dan cabaran-cabaran berkait dengan laut ni kita tak mampu atasi. Contoh kan, kapal besar daripada China datang, kemudian ambil buat perikanan, lepas tu mungkin pencerobohan kapal, lepas tu kita punya kemampuan nelayan pun macam tak melihat itu sebagai satu industri yang besar. Dan ini antara cabaran-cabaran yang kita ada dalam alam maritim ni. Berbeza juga dengan jiran kita seperti di Indonesia. Kehidupan dia masih lagi memerlukan, kalau kita tengok masih ada lagi sukan rakyat yang berorientasikan air kan, masih ada lagi perhubungan antara mungkin feri-feri kan, dia sebab dia kepulauan, negara kepulauan, betul. So macam mana melihat tentang benda ini, Osman? Senang kata kita penjajahan minda lah. Minda yang masih terjajah membawa kepada intelektual yang masih terjajah. Begitu juga tindakan-tindakan kita yang masih lagi
tidak boleh move on daripada penjajahan. Seolah-olah kita dah merdeka, tapi kita masih lagi nak berada di bawah payung penjajahan. Sepatutnya apabila kita sudah merdeka, kita sudah boleh mencaturkan ataupun membuat satu plan jangka masa panjang untuk kepentingan kita. Kita boleh kenal siapa diri kita yang sebenarnya. Tuan-tuan dan puan-puan, kita merdeka dengan syarat-syarat penjajah. Okey. Bayangkan Malaysia dahulu Melaka lah. Dahulu kita katakanlah Kesultanan Melayu Melaka. Kan? Yang mana terdiri juga bukan hanya di Melaka yang ada sekarang, tapi terdiri juga dengan di Sumatera. Semenanjung Melayu, Tanah Melayu dan juga di Sumatera. Okey. Kemudian apabila berlakunya penjajahan, kemudian kemerdekaan, kita dipisahkan oleh sempadan. Kita dipisahkan oleh sempadan. Sebenarnya di sebalik sempadan itu adalah saudara mara kita. Dia adalah saudara mara kita juga. Pulau-pulau di Selat Melaka, kan, ada yang separuh Malaysia, separuh Indonesia. Begitu juga di Sabah. Saudara mara di kalangan di Filipina pun ada, kan? Di Lahad Datu pun ada, di Sempurna pun ada. Begitu juga di Tawau, di Kalimantan, sempadan. Dan begitu juga di sempadan di Kelantan dengan Thailand. Kita sebenarnya berbalik, kita jangan melihat dunia kita ni dengan kacamata yang telah pun diberikan oleh Barat. Kan? Barat kata ni, inilah kau punya spek mata, kau pakailah spek mata ni. Jangan. Kita berhak menentukan ke mana kita nak pergi dan apa yang sepatutnya kita bina. Kita tidak akan mampu membina diri kita semula tanpa kita bangun bersama-sama dengan saudara mara kita yang lain. Di Indonesia, kan, di Patani dan di Filipina, di Kepulauan Filipina. Sebab genetik kita ni kita boleh ubah. Beribu tahun genetik kita ni adalah genetik maritim. Kalau kita cakap pasal maritim, Korea, kan, ada kapal dagang, kapal perang, Amerika, China. Kita kerana kita mengikut pandangan itu, jadi kita pun kena ada maritim kita, kena ada apa? Maritim kita kena tengok pada ketenteraan, kapal perang. Maritim kita kena tengok kepada perdagangan, kapal kargo. Sebenarnya kita adalah orang Melayu, adalah rakyat kepada laut. Kita tidak duduk di atas tanah. Kita tahu, kita panggil negara kita sebagai tanah air. Tanah itu negara kita, air itu pun negara kita. Kita adalah rakyat tanah dan juga rakyat kepada laut. Sekarang kita tengok orang laut terpinggir. Suatu ketika dahulu jasa orang laut cukup besar. Yang menyelamatkan para Meswara daripada serangan Majapahit dan juga serangan Siam adalah orang laut. Kata tak ada Melaka lah gitu. Bayangkan orang laut yang kita pinggir sekarang ni tak berjasa. Kemungkinan kita di bawah kerajaan Majapahit. Tak ada Kesultanan Melayu Melaka. Tak ada apa yang kita nak bincang sekarang ni pada hari ini kapal Melaka di Pulau Melaka, kan? Jadi bila kita telah meminggirkan benda tu dan kita tidak memandang bahawa kita adalah satu umat, kan? Kita adalah satu bangsa yang besar sebenarnya. Dan lalu kita mengikut kacamata yang diberi oleh Barat, macam mana kita nak membangun sebagai satu kuasa nasional yang kuat? Kan? Bayangkan nelayan nak pergi tangkap ikan. Sempadan kecil, kan? Tak boleh nak langkah. Sedangkan kita boleh buat kerjasama, boleh buat satu persefahaman, persepakatan sama kita dengan Indonesia, contohnya sama kita dengan Filipina, yang membenarkan rakyat kita bebas untuk menggunakan laut. Itulah tamadun maritim. Tamadun maritim bukan hanya menggunakan kapal untuk kolonias orang lain. Kan? Bukannya hanya menggunakan kapal untuk perdagangan semata-mata. Tapi kita adalah rakyat laut. Kita hidup dengan laut, kita diasuh dan dibesarkan oleh laut. Pepatah kita, pantun kita, peribahasa kita, semua laut. Kan? Semua air. Mudik lalu kiambang bertaut.
Kan? Bersama sebab belayar. Kita tak boleh ubah genetik kita. Itulah genetik kita. Dan genetik itu menyimpan knowledge, ilmu pengetahuan yang diwarisi kepada kita. Sebagaimana manusia sekarang ni boleh membuat kapal yang diwarisi daripada Nabi Nuh. Macam tu juga kita mewarisi ilmu dan juga satu kefahaman nilai dan sebagainya, nilai kelautan, samudera, maritim daripada nenek moyang bangsa kita. Jadi ini satu ethos ataupun potensi yang sangat besar kepada bangsa kita. Dan kalaulah kita melihat sejarah ataupun identiti ini sebagai salah satu sumber nasional ataupun salah satu sumber kuasa, sudah tentu kita akan meletakkan prioriti dalam membangunkan sumber ini. Betul. Sebab kita lihat banyak bangsa-bangsa lain dekat dunia, apabila dia menumpukan pembangunan terhadap aspek ini, bangsa tu boleh ada kehendak yang besar. Dia ada kemampuan untuk bersaing dengan bangsa-bangsa lain dekat dunia dan dia merasakan dia ada kehebatan kat situ. Kehebatan ni bukannya maksudnya dia nak jadi chauvinis, tetapi dia boleh mengatakan bahawa bangsanya ada kearifan lokal dan kearifan, dan ini saya rasa satu bentuk pengupayaan. Dan macam mana saudara Fahmi lihat benda ni dari sudut kita punya geopolitik ataupun kita punya pengupayaan kuasa pada masa depan, dan sebagaimana seharusnya kerajaan ataupun kita punya mungkin universiti, agensi yang berkaitan boleh menggunakan ini sebagai satu pengupayaan kuasa, bukan sekadar maksudnya selit-selit kan. Mungkin dalam mungkin kos kat universiti adalah sikit masuk ilmu Laut Melayu kan. Dia bukan sekadar selit-selit tu maksudnya masuk kat pendahuluan tu, tapi ianya adalah boleh kesinambungan terhadap ilmu kita sehingga kita membangunkan industri mengikut that cara fikir kan. Bagaimana Fahmi melihat benda ni? Tadi saudara Usman ada menyebut tentang kita sebenarnya dah tidak dijajah dah. Tapi mungkin saya rasa kita agak berbeza sedikit. Apa yang saudara sebut lepas tu tentang kita ada limitasi untuk contohnya membangunkan laut kita. Kita ada limitasi untuk menghidupkan budaya ataupun keterikatan kita dengan bangsa lain, bangsa yang sama yang terpisah oleh sebarang bangsa. Sebenarnya menampakkan bahawa kita sebenarnya berdepan dengan cabaran yang masih belum selesai lagi. Kan? Contohnya kalau kita lihat dalam isu yang berlaku di Laut Cina Selatan, bagaimana kapal Laut Cina sewenang-wenang yang berceroboh. Sebenarnya ada satu masalah di situ, iaitu kenapa kita tidak ada kedaulatan untuk menjaga sempadan. Satu yang sedia ada, satu kemampuan kita tu lah. Yang kedua, zona antarabangsa tu kan biasa disebut zona antarabangsa yang mana kapal boleh lalu. Saya rasa peluang tu telah digunakan oleh negara-negara kuasa besar, contohnya Amerika Syarikat, China dan sebagainya, untuk sewenang-wenangnya masuk ke region-region yang mereka mahu untuk mereka menunjukkan kuasa mereka. Itu satu sudut. Sepatutnya kita perlu melihat juga kepada undang-undang laut antarabangsa. Adakah undang-undang laut antarabangsa ni masih lagi relevan untuk digunakan pakai dan diterima sebagai satu standard antarabangsa, ataupun sebenarnya kita ada dulu undang-undang laut yang lebih sophisticated, lebih baik daripada hari ini, yang akhirnya membenarkan untuk kita menatijah kedaulatan kita kepada laut yang saudara sebut sebagai negara kita juga. Kan? Itu satu sudut. Yang kedua, kalau kita lihat apa yang dikatakan sebagai standard ataupun sebagai indikator kepada pencapaian maritim hari ini kan, dengan kapal-kapal yang ialah kapal betul-betul kapal dagang. Satu persoalan yang kita tanya, adakah teknologi kapal Melayu yang menggunakan kayu sebagainya masih sudah tidak relevan, ataupun sebenarnya ada kearifan-kearifan tertentu yang kita boleh ambil daripada bahan tersebut, daripada teknologi yang kita pernah bangunkan tersebut sebagai satu cara untuk kita mendarujui ilmu maritim dunia pada hari ini. Itu saya rasa yang perlu dikaji dan juga dikembangkan. Kan, kita tidak mengambil saya bersetuju bahawa pada awalnya kita tidak mengambil sejarah ini sebagai romantisme, tetapi sebagai sumber ilmu yang sepatutnya kita kembangkan, yang kita kena ambil juga daripada teman-teman luar yang ada ni untuk kita kemukakan satu bentuk maritim ataupun satu bentuk kuasa maritim yang lebih lengkap. Kan? Dan kita, kalau kita lihat pada sumber dan pepayaan yang ada dari sudut yang kita ada, kita kena kembalikan semula anak-anak muda kita kepada jiwa yang dekat dengan laut, melalui pendidikan, melalui universitinya, dan jadikan satu silibus yang hari ini seolah kalau
Yang wajib silibus kenegaraan. Ada je tentang kelautan di dalam kenegaraan kita. No, kalau kita tengok strategi nasional, contoh macam Turki, dia ada buat strategi DEF, Davutoglu kan, Ahmed Davutoglu mengeluarkan satu strategi DEF. Maksudnya bagaimana Turki menggunakan kekuatan geografi dia untuk membuat satu perancangan strategik bagi negara. Saya tertarik dengan Indonesia. Walaupun kita boleh question mungkin dari sudut pelaksanaan dia. Pada tahun 2014, Presiden Jokowi telah melancarkan satu doktrin strategik Indonesia yang dipanggil sebagai Poros Maritim Dunia ataupun Global Maritime Fulcrum. So dalam strategi ini dia menekankan kelebihan Indonesia yang ada pulau 17,000 pulau, ada 108,000 garis pantai yang kedua terpanjang kat dunia dan 6 juta kilometer wilayah laut EEZ. So dekat sini ada 5 pilar yang dia bangunkan. Yang pertama, membangunkan budaya maritim, nasionalisme laut. So budaya maritim ni, culture, nak sebut bahawa ianya sangat akrab dengan tamadun Indonesia. Yang kedua, menguruskan sumber daya laut dengan berdaulat. Maksudnya resource sovereignty kat situ. Sovereignty berdaulat dalam dia explore laut dia explore dia punya sumber ikan, perikanan dan sebagainya. Dan yang ketiga, pembangunan infrastruktur, pelabuhan. Keempat, diplomasi maritim. Dan yang kelima, pertahanan maritim. So, walaupun kita boleh question dari sudut pelaksanaan, sebab mungkin Indonesia ada cabaran tersendiri dari sudut politik, dari sudut mungkin geopolitik, tapi mungkin ini antara doktrin yang saya rasa bukan sahaja Indonesia tetapi Malaysia sendiri. Kan, dengan kelebihan geografi yang kita ada, dan ianya tidak boleh dilaksanakan pada pandangan saya lah, hanya Malaysia berseorangan. Sebab kalau kita pandang geografi kita ni daripada aspek penjajahan, apa yang tadi disebut penjajahan bagi lensa pada kita untuk view geografi kita macam ni, maksudnya kita akan kehilangan potensi ataupun pengumpayaan. Dan ini sebenarnya harus dilihat secara bersekali. Dan ada beberapa percubaan ketika zaman Tun Mahathir untuk membuat perjanjian-perjanjian seperti ini. Dan tapi sehingga ke hari ini kita masih lagi belum mampu untuk mengatasi cabaran-cabaran. Dan saya rasa cabaran yang antara yang paling besar tadi, macam Saudara Osman sebut, cabaran kehendak, cabaran pemikiran. Dan juga kita juga ada cabaran-cabaran dari sudut geopolitik. Penjajahan itu sebab potensi sumber yang sangat besar di laut menyebabkan kuasa besar dia tak boleh nak beri mudah-mudah saja. So kita berhadapan dengan cabaran-cabaran ini, dan ini sebenarnya yang kita cuba bincangkan dalam podcast di luar kotak ini, sebab kita cuba memikirkan perkara ini beyond dengan arrangement yang ada, strategik yang ada, dan kita melihat kepada keupayaan-keupayaan sebenar yang kita ada. So kat sini sebenarnya kita tak boleh nak melihat maritim itu sebagai hanya maritim saja. So ia harus berintegrasi ataupun harus dilihat secara, pengupayaan harus dilakukan secara keseluruhan. Sebab kalau kita tengok benda tu je, kita tak boleh nak mengatasi cabaran-cabaran yang lain. Dan sebelum kita menutup podcast kita, mungkin Saudara Fahmi ataupun Saudara Osman ada sepatah dua kata kepada audiens kita nak bincangkan topik apa. Mungkin boleh saya mungkin 2 minit seorang. Yang Fahmi dulu. Apa nak bincangkan topik apa? Maksudnya mungkin apa yang kita boleh grab daripada perbincangan kita tentang penemuan kapal ini, dan macam mana yang seharusnya dilaksanakan rekomendasi kita terhadap rakyat Malaysia dan juga kepimpinan negara. Okey. Pertamanya saya rasa kita kena melihat peristiwa ataupun berita yang berlaku baru-baru ini sebagai satu penemuan yang sepatutnya mengubah cara kita fikirlah. Bukan sekadar kita melihat ini sebahagian daripada catatan sejarah saja, tetapi ini adalah satu bentuk pencapaian bangsa yang kita telah capai dengan unggul pada satu ketiga lah. Dan yang kedua, kita perlu memikirkan bagaimana penemuan seperti ini sepatutnya kita bangunkan sebagai satu potensi untuk kita bangunkan bangsa kita lah. Bukan sekadar melihat dan lalu pergi, tetapi kita sama-sama memikirkan bagaimana kita boleh berupayakan ini sebagai satu kaedah untuk kita bangunkan semula kuasa kita. Kan, kedaulatan kita dari maritim. Bila kita melihat bagaimana sewenang-wenangnya negara lain menceroboh sepadan kita, sepatutnya telah ada satu mindset yang lain untuk kita melihat masa depan bangsa kita. Kan, kalaulah benda ini tidak diubah atau tidak ada sebarang intervensi yang kita lakukan, saya rasa kita dari sudut kuasa akan menguncup lah. Dari sudut kuasa tu, ekonomi ke ketenteraan dan sebagainya akan menguncup, dan
sepatutnya inilah potensi yang patut kita upayakan sekarang, atau kalau terlewat, habis kita akan ditunggak oleh mangsa lain lah. Okey, penemuan bangkai kapal di Pulau Melaka ni telah pun membuktikanlah segala macam teori ataupun segala macam sebelum ni hanya bersifat atas kertas. Kajian-kajian kita banyak catatan-catatan sahaja. So penemuan artifak ni dia membuktikan bahawa wujudnya sebuah perahu besar yang barangkali adalah sebuah jong. Jadi dia membawa kita kembali kepada jati diri kita lah, identiti kita sebagai sebuah peradaban ataupun bangsa maritim. Dalam buku saya ini, saya memang saya berfikir, saya fikir macam mana saya nak bina balik sebuah kapal Melayu yang lama yang ni kan. Sudah tentu makan kos yang banyak. Kita nak buat ke hadapan pun macam mana dasar dan sebagainya. Jadi antara inisiatif yang saya buat ialah saya kaji apa yang berada di atas kapal. Yang berada di atas kapal adalah nakhoda. Apakah keilmuan nakhoda yang kita boleh bawa ke depan? Semua dalam buku ni. Saya kaji, memang terdapat di dalam hukum Undang-Undang Laut Melaka, yang khusus Undang-Undang Laut Melaka ni hanya adalah untuk nakhoda. Kemudian di dalam hukum perdagangan dan pelayaran amanah gapar menggariskan 15 syarat nak jadi nakhoda, kualiti yang sepatutnya ada pada nakhoda. Dan juga manuskrip Lontarak Bugis menceritakan tentang keilmuan nakhoda. Jadi semua saya ceritakan dalam buku ni. Saya susun dia sebagai satu tajuk, kepimpinan dalam pelayaran. Menarik. Jadi macam mana nakhoda itu, apa ilmu dia, bagaimana dia memimpin dalam atas kapal, apa sudut pandang dia. Dia melihat perahu ni sebagai apa, dia melihat alam sebagai apa, dia melihat awak-awak perahu sebagai apa, hubungan dia dan sebagainya. Okey. So sebenarnya banyak lagi kalau kita boleh korek tentang ilmu-ilmu laut Melayu ini, hazanah dia, dan kita agak terputus generasi pada hari ini tentang makna sejarah dan sebagainya. Dan saya rasa ini satu usaha yang baik untuk kita menimbulkan balik kehendak dan juga semangat bangsa kita terhadap, rupanya dia ada satu potensi yang besar yang dia tak pernah nak upayakan kan. Macam negara kita hari ini, saya rasa agak buntu dalam mencari sumber-sumber pendapatan baru kan. Kita punya minyak, kita punya apa, semua sedang berhadapan dengan cabaran. Jadinya ini mungkin ruang-ruang yang boleh diteroka kan. Sebab potensi dia memang ada, memang sumber tu memang ada dekat Bagi situ. saya, kerajaan perlu memberi ruang yang lebih bebas kepada rakyat untuk meneroka. Kalau terlalu banyak polisi, dasar dan sebagainya, rakyat tak sempat nak meneroka. Penerokaan ni mesti kurang sikit, birokrasi, segalanya kena kurang. Okey. Rakyat kita ni genetically adalah peneroka. Dia akan meneroka segala macam bidang dan cabang, insya-Allah. Eksplorasi kehendak tu kita kena kembalikan kepada orang kita, orang Melayu kita, sebab dia sekian lama telah menghadapi restriction ataupun cabaran dari sudut penjajahan dan sebagainya. Saya rasa ini peluang-peluang yang kita boleh berikan kepada rakyat kita untuk mengetahui balik. Dan di depan saya ini ada dua buku yang sebenarnya menarik untuk kita baca. Yang pertama yang tadi tu, Nakhoda, Kepimpinan dalam Pelayaran, tulisan Usman, saudara Usman. Dengan ni penulis kedua Wan Ainun. Dan juga Wan Ainun Razi. So ini mungkin boleh hubungi beliau kalau mahu mendapatkan buku ini. Dan kemudian buku Mukadimah Perjuangan Melayu. Dan kami di IRIS sendiri sedang dalam proses untuk kita ulang cetak dan perbaiki dari sudut fakta, sejarah dan sebagainya. Kerana kami cuba untuk menunjukkan model bagaimana cara orang Melayu berfikir secara strategik. So orang Melayu sebenarnya ada cara fikir dia, ada model pemikiran dia sendiri. Macam mana dia lihat alam dia, macam tadi sebut geografi dia, macam mana dia lihat musuh dia, macam mana dia lihat potensi yang dia ada, dan bagaimana dia mengupayakan itu sebagai satu kuasa yang boleh meletakkan dia ni sama tinggi dan sama baris dengan bangsa-bangsa hebat dekat dunia satu ketika dahulu. Dan ini sebenarnya yang kita cuba untuk kembalikan kepada rakyat kita, nasional kita, satu kuasa yang baru yang boleh kita bersaing untuk melaksanakan agenda dan cita-cita kita. Sekali lagi terima kasih kepada saudara Osman dan juga saudara Fahmi
kalau ada kesempatan kita akan berbincang dengan topik-topik yang sebenarnya banyak lagi kan. Tentang kapal itu sendiri pun boleh buat satu topik, apa jenis-jenisnya, kenapa dia kat sini, apa pembuatan dia, kenapa digunakan kayu. Jadi kita tak kurang cerita tentang kayu. Dan insya-Allah jumpa lagi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.